Dalam video ini boleh lihat bagaimana aktiviti tampal dan sebut membantu murid memahami konsep visual secara konkret. Sekarang kita pergi kepada fasa seni visual. Okey, ingat tadi tak kita belajar apa? Minggu lepas, tak ingat? Okey, kita belajar pasal Tembika. Okey, betul. Okey, jadi macam cikgu pernah cakap hari sebab tu kelas yang lepas, tembika adalah seramik daripada tanah liat yang dibakar. Okey. Jadi ini contoh-contoh pasu mini. Okey, tengok ni buat daripada apa ni? Air, penutup botol, tin. Okey, jadi ni cikgu bagi awak. Cuba kau tengok. Bentuk. Okey, bentuk ni dia ada panjang, lebar, tinggi. Tiga tu. Okey, ni rupa. Okey, rupa ni dia adalah satu titik yang bercantum. Buat macam ni. Bercantum. Imbangan dia macam mana? Dia seimbang kiri kanan. Contoh potong muka awak sama tak? Sama kan? Okey. Kalau ni Penegasan. okey, penegasan. Penegasan ni awak tengok dekat gambar ladybird ni. Apa yang paling awak nampak dia? Tarikan awak yang pertama. Apa awak nampak? Warna merah. Okey, betul. Okay. Jadi sekarang cikgu nak bagi awak latihan. Okey, ni awak ingat dulu. Rupa ni tadi cikgu cakap garisan yang bercantum. Okey, penegasan ni yang lain daripada yang lain. Imbangan? Macam potong muka. Tengah. Okey, bentuk tiga dimensi. Okey, sekarang cikgu nak awak jawab soalan ni. Okey, awak ambil ni, awak dekatkan kat mana dia punya tempat. Cikgu bagi masa 5 minit. Okey, mula jawab. Tengok mana tadi cikgu cakap. Timbangan macam mana? Ni separuh. Okey, betul. Betul? Separuh. Okey. Penegasan tak? Menonjol. Apa yang menonjol? Ni. Tengok lagi, apa lagi yang menonjol selain tu? Ni. Bunga. Bunga je yang lain daripada yang Lain. Okey, betul. Titik yang sama. Yang bercantum. Ni. Tengok betul. Ni. Okey, lagi satu. Apa tu? Cuba sebut. Bentuk. Okey, betul.